Semua dengar sini. Esok kita akan buat jamuan kelas. So, setiap seorang kena bawa RM50. Mama, adik nak RM50 boleh tak? Sebab esok ada jamuan kelas. Please. Mama minta maaf sayang. Mama cuma ada ni je. Jimmy, kenapa muka awak sedih je tu? Mama saya tak ada duit. Jadi saya boleh beli air kosong je. Tunggu, nanti cikgu datang balik. Hai cik, saya nak beli satu set pizza yang kecil. Nah, cikgu ada beli pizza. Harap awak suka. Betul ke ni cikgu? Wah, terima kasih cikgu. Sama-sama. Nanti bila awak dah besar, buat benda yang sama tau. Saya janji cikgu. Okey kelas, bagi perhatian. Esok kita akan buat jamuan kelas. Jangan risau, jangan panik. Cikgu akan belanja korang semua.